Kita teruskan majlis dengan anugerah Hari Guru SMK Sultan Ismail II. Anugerah pertama ialah Anugerah Guru Berjiwa Ayahanda. Calon-calonnya ialah Cikgu Zahamdan bin Ibrahim, Cikgu Muhammad Saleh bin Dolah Elais Abdullah, Ustaz Wan Abdul Manan bin Nawang, Ustaz Nur Azmi bin Sulaiman. Pemenang bagi Anugerah Guru Berjiwa Ayahanda ialah Cikgu Zahamdan bin Ibrahim. Anugerah kedua ialah Anugerah Guru Berjiwa Ibunda. Calon-calonnya ialah Cikgu Asina binti Hashim, Cikgu Mah Chue Leng, Cikgu Faridah binti Mamat, Ustazah Zaliha binti Musa Elias Muhammad Zaid. Dan pemenangnya ialah Cikgu Faridah binti Mamat. Anugerah ketiga ialah Anugerah Guru Berjiwa Penyayang. Calon-calonnya ialah Cikgu Rosliza binti Muhammad, Cikgu Rosmalida binti Omar, Ustazah Mazlinda binti Muda dan Cikgu Nurul Najwa binti Atan. Pemenang bagi Anugerah Guru Berjiwa Penyayang ialah Cikgu Rosmalida binti Omar. Seterusnya, anugerah keempat ialah Anugerah Guru Persona Bergaya. Calon-calonnya ialah Cikgu Siti Hajar binti Abu Mansur, Cikgu Rahayu binti Razali, Cikgu Wan Intan Nazira binti Wan Mamat dan Cikgu Yap Chin Kim. Pemenang bagi Anugerah Guru Persona Bergaya ialah Cikgu Siti Hajar binti Abu Mansur. Anugerah yang kelima ialah Anugerah Guru Keterampilan Disiplin. Calon-calonnya ialah Cikgu Naimah binti Ismail, Cikgu Zaila binti Mak Zain, Cikgu Hayati Munirah binti Zahkai dan Cikgu Rodiah binti Raspan. Dan pemenangnya ialah Cikgu Rodiah binti Raspan. Majlis diteruskan lagi dengan anugerah yang keenam iaitu Anugerah Guru Paling Ceria. Calon-calonnya ialah Cikgu Mas Ayu binti Muhammad, Cikgu Siti Salmah binti M. Syahri, Cikgu Salmah binti Mak Jusuf dan Cikgu Haryati binti Musa. Anugerah Guru Paling Ceria dianugerahkan kepada Cikgu Siti Salmah binti M. Syahri. Anugerah ketujuh pula ialah Anugerah Guru Ikon Digital. Calon-calonnya ialah Cikgu Wan Rohana binti Mahamud alias Wan Mahamud, Cikgu Raja Nuraini binti Raja Mansur, Cikgu Razi Mastura binti Yahya dan Cikgu Wan Akmanur Ashikin binti Wan Mustafa Kamal. Dan pemenangnya ialah Cikgu Wan Rohana binti Mahamud alias Wan Mahamud. Anugerah yang ke-8 ialah Anugerah Guru Harapan. Calon-calonnya ialah Cikgu Nur Fadila binti Ahmad, Cikgu Nur Farahim binti Rozaki, Cikgu Zakaria bin Muhammad dan Cikgu Muzaidi bin Musa. Pemenang bagi Anugerah Guru Harapan jatuh kepada Cikgu Zakaria bin Muhammad. Seterusnya, kita beralih pula kepada anugerah utama pada hari ini iaitu Anugerah Guru Inspirasi. Calon-calon utama ialah Cikgu Wan Akmal Nur Ashikin binti Wan Mustafa Kamal, Cikgu Naimah binti Ismail, Cikgu Rodiah binti Raspan dan Cikgu Muhammad Muzaidi bin Musa. Warga SID telah menobatkan Cikgu Rodiah binti Raspan sebagai Guru Inspirasi SID pada tahun 2025.